lagi. Macam lah. Tolong aku bos. Weh Nana ni memang. Aku geram betul lah kat sini Nana ni. Dah berapa hari dah aku kena dengan Nana ni. Emosi saya berperang ni. Dia mulai emosi sama perang pada ni. Dah aku baru cantik. Kena pula Nana. Geramnya. Itulah so. Ya Allah tak dapat juga. Woi, punyalah banyak. Berang aku dapat lari. Pening kepala aku. Mari buktikan. Geram ni dengan Nana dan Nikki tidur dah. Woi, macam mana kau boleh mati Los? Woi, aku tertidur tadi sus. Kau tidur. Mana kau boleh tidur tu? Bukan. Kejap lagi. Alah. Mandi. Cari dia Mandi. Kejap lagi. Dia wek dengan kita Mandi. Woi. Ya apa kita power dia ke? Mandi. Nana tu perempuan Mandi. Kau boleh biar Mandi Aku tak boleh hamba dia banyak kain tau. Aku tak boleh tengok nama perempuan ni. Aku cari dia Mandi. A few minutes later. Tembak dia Mandi. Mati kau perempuan di sini. Kita akan seiza dah Los. Oh, banyak betul power dia tolong defendkan untuk dia. Dapat nombor telefon je. Boleh nombor telefon minta abang gendong. Dik. Awak boleh tolong carry ai tak? Ai nak main main. Jadinya. Kesian dia. Madi Nana tu beracun lah Madi. Macam mana Madi? Abang.